Hey, what's up guys? So hari ni ada dua dessert yang korang boleh buat untuk open house raya. Boleh prepare sekarang, tapi kalau terliur nak makan sejuk-sejuk, malam ni boleh buat terus. So first kita nak buat jelly rose lychee. Yang ni senang, korang ambil 400 ml air, campurkan dengan 1 tin susu cair, panaskan. Bila mula nak mendidih, korang lari pergi supermarket, cari serbuk crystal jelly Nona. Yang ni flavor lychee lah. Dia banyak flavor lain sebenarnya. So sangat senang nak buat dan sangat sedap dia punya rasa. Perfect jadikan dessert. So masukkan serbuk jelly tadi. Lepas tu tambahkan garam sikit lah. Lepas tu boleh bawa keluar dan kita tuang dalam loyang. Yang ni boleh tapis, kalau nak tapis, nak bagi cantik lagi. Masukkan sirap rose beberapa titik ke atas. Buat corak yang korang nak lah. Nak buat corak ombak ke batik ke, tak kisahlah. Lepas tu bagi dia sejuk sekejap dekat luar sampai solid macam ni. And next kita masukkan buah lychee. Buah lychee dalam tin ni korang boleh potong. Lepas tu kita ambil air tin dalam lychee, air lychee dalam tin. Jadikan dia punya kuah dekat atas. Tuang macam ni and boleh sejukkan dalam peti sejuk. And bila tetamu dah datang, mertua dah datang, bolehlah hidang. Nak lagi cantik boleh potong petak-petak ataupun boleh scoop macam ni pun tak ada masalah. Okay, settle yang tu. Next kita nak buat strawberry cocktail. Okay, first korang ambil 400 ml air, panaskan sampai mendidih. Lepas tu bila mula mendidih, lari pergi supermarket lagi sekali, cari serbuk crystal jelly Nona yang flavor strawberry pula. Dia sama macam tadi, cuma yang ni kita pakai strawberry pula. Lepas tu masukkan serbuk jelly tu and panaskan sampai mendidih. Letak dalam kita punya tray and boleh sejukkan dalam peti sejuk lah. Bila dah solid macam ni, korang ambil garfu and carik-carikkan dia. Ada sebab dia. Kita nak bagi koktel kita cantik nanti. Okay, next korang ambil ais. Lepas tu tambahkanlah buah tembikar yang fresh-fresh macam tu. Tambahkan buah lychee, masukkan buah strawberry kalau ada. And then letak 2 sudu susu pekat untuk bagi rasa lemak-lemak manis. Tambahkan 2 tin susu cair. And masukkan kita punya jelly tadi. Rasa strawberry yang masam-masam tu balance dengan kita punya rasa krim susu kat dalam tu. Nak lagi fancy, nak meriah, tambah sagu. Boleh juga, tak ada masalah. Kacau-kacau and sedia untuk dihidang. I think ni one of the best dessert yang KA buat sepanjang bulan puasa ni. Seriously sangat sedap. I think tetamu datang ke, mertua datang ke, kawan datang ke, confirm akan sold out laju nanti. Okay, boleh try dekat rumah. Oh, sedap. So jangan lupa try dua-dua dessert ni, confirm laku keras open house raya nanti. Tapi kalau kempunan boleh buat terus malam ni. Okay, selamat mencuba. Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat samosa yang crispy. Sangat senang nak buat guna roti prata. Kari lebih dalam freezer tu kan. So jom kita start. First korang ambil 1 biji bawang merah dengan 3 ulas bawang putih. Lepas tu pergi supermarket cari daging kisar macam ni. Pakai 200 gram dah cukup. And then tambahkan setangkai daun kari dengan potato sebiji 2 macam tu lah. And then masukkan 1 sudu serbuk kari, setengah sudu serbuk cili dengan kunyit sikit. And lepas tu tambahkan jinta putih sikit. Tambahkan garam secukupnya dengan serbuk perasa. Masukkan air and korang masak. Okay, masak ni lama sikit sebab kita nak bagi ubi tu lembut. Kalau nampak kering, tambah air and repeat masak lagi sampai kita punya ubi dah soft nyot-nyot macam ni lah. Lepas tu kita boleh letak tepi. Ambil roti prata. Roti prata ni tak adalah frozen beku sangat, tak ada lembik sangat, dekat tengah-tengah lah. Potong 2. Lepas tu buang plastik ke atas, letak inti sikit kat dalam. Ambil yang belah kiri, lipat ke kanan. Ambil yang kanan, lipat ke kiri. Lepas tu korang picit-picit dekat kiri tu, tak nak bagi dia bocor. Dekat bawah pun sama, picit-picit sampai semua secure. Hello, rupanya dah boleh ready untuk digoreng dalam minyak panas-panas. Okay, tepi sikit. Lepas tu masukkan yang ni pula, goreng sampai dia crispy golden brown. Lepas tu kita boleh angkat and serve makan panas-panas. Okay, so sangat senang and sangat sedap korang boleh buat. And kebetulan roti prata pun dah buat dengan pisang semalam kan. Kalau ada lebih boleh try yang ni pula. Okay, selamat mencuba.